Masa Zara berada di dom lain tu, diorang buat persiapan dan ada yang macam guard pintu cek di mana Zara. Dia adalah seorang pelajar junior dan juga rakan satu dom dengan arwah Zara. Menurut saksi ini, Zara ni watak dia friendly pada semua orang, ceria, dia suka bergurau dan bukanlah pemarah. Ya. Zara ni juga suka berkongsi makanan dengan kawan-kawan dan suka tolong orang. Saksi mengenali Ibu Zara. Dia pernah melawat Zara dan rumah Mama Zara di Sepitang sewaktu Hari Raya tahun 2025. Saksi juga pernah melihat Mama Zara mengambil Zara di asrama, dan menurut saksi ini, daripada pandangan beliau, hubungan Zara dengan ibunya adalah baik. Dia cakap macam kawan baik misalnya. Menurut saksi juga, Zara ni macam meluahkan perasaan dengan ibunya, dan dia berkata ibunya juga memberikan wang belanja kepada Zara di asrama. Pada petang 15 Julai 2025, saksi mengatakan bahawa Zara telah dipulau oleh kawan-kawannya pada petang itu. Dia kata bila ditanya pulau, dia kata macam tidak dilayan pada petang itu. Pada sebelah malam 15 Julai 2025, menurut saksi ini, beberapa ahli dom Zara telah membuat persiapan untuk membuat spot check ke atas barang Zara. So masa tu dia kata Zara berada di satu dom lain. So semasa Zara berada di dom lain tu, diorang buat persiapan dan ada yang macam guard pintu cek di mana Zara. Untuk buat spot check, diorang buat persiapan lah. Dia buat persiapan sebab malam tu ada seorang rakan dom yang telah, menurut saksi ini, keliling Aras 3 bagi tahu semua dom lain dia ada hilang kad bank. Dia ada hilang kad bank, dia cakap. So rakan ini pun memberitahu juga saksi bahawa dia kehilangan kad bank. Menurut saksi ini, pelajar ini juga dulu pernah juga hilang dompet, mengadu hilang dompet, mengadu hilang duit. So masa tu dia cakap dia hilang kad bank. Lepas tu ada seorang lagi pelajar pula mengadu pula, dia pun ada hilang duit RM21. So semasa Zara dipanggil ke satu dom lain, mereka ini ahli-ahli dom pun membuat spot check. Dia buat spot check ke atas loker, bag dan seluar Zara. Dan apa yang dijumpai menurut saksi ini adalah dua pin bendera. Dua pin bendera. Lepas tu menurut saksi ini juga, semasa spot check tersebut ada seorang pelajar tu yang hilang duit. Dia spot check wallet Zara, dompet Zara, dan dia kata, oh ini duit tu saya punya. Dia cam. Dia cakap ini duit RM21, saya punya duit yang dalam wallet Zara. Pin bendera ini seorang pelajar telah memberikan kepada seorang senior di dom tersebut. Dan menurut saksi ini juga, dia juga telah menjumpai sepucuk surat di dalam beg Zara. Dia kata helaian kertas seperti surat, tapi isi kandungan bila ditanya dia cakap dia tidak tahu. Dan helaian kertas ini ataupun sepucuk surat ini dia telah berikan kepada senior di dalam dom tersebut. Dan selepas spot check, dia pun membuat kerja rumah dia, dan kemudian Zara daripada dom satu lagi berlari masuk dan menangis, baring di atas lantai lah. Macam saksi-saksi sebelum ini berkata lah, dan dia menjerit, aku tidak curi basial. Dia baring dan menangis. Saksi ada mengatakan dia ada juga yang rasa kesian. Dia ada rasa kesian dengan Zara, dia kata. Lepas tu semasa Zara tengah menangis baring di lantai, ada seorang ahli dom yang berkata, semua Zara batch kita ni ada problem. Ada seorang cakap begitulah.
Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.